aku dengan apa dishes, essentials semua tu. Episod 2 ni macam Daniel tu nak jadi baik. Okey lah, itulah yang aku boleh explain. Lepas tu episod yang ketiga ni apa ada episod 3 yang aku lawan dengan Atrocious. Ada lagi tu tu ada. Tu memang cringe gila video tu, memang aku dengan akulah jadi Atrocious, akulah jadi Atrocious dua dalam satu video. Rasa tu memang kau memang tak ada talent langsung, jadi kau buat semua benda. Jadi kau Bukan pandai. talent lah. Team lah, team. Team lah. Team. Macam sekarang pun masih lagi ada stage team kan. Dan aku pun masih lagi berada dalam stage team, cuma jarang berkontak. Jarang berinteraksi. Yang episod keberapa ni, episod keempat, yang tergantung tu episod berapa sebenarnya. 4 sampai 6. Itu sampai episod berapa? Yang kau muncul Perang Ultra episod apa? 7 kan? Bukan 6 ke? 7 antara 6. Kan ada skip episod tu. Sebenarnya skip yang episod tu, filmnya macam, kan aku kan dah ada macam, kan ada 3 orang dalam episod 2 tu. Ada aku, Daniel, lepas tu lagi satu Zakwan. Yang ni 3 member aku yang pegang watak lah. Yang Daniel ni pegang watak dishes, yang lagi seorang ni pegang watak guru. Tapi cerita tu macam mengisahkan tentang perjalanan pengembara setiap universe. Pergi ke planet Mare, pergi ke planet Utarik, pergi ke planet tu. Setiap episod tu memang mengisahkan tentang macam mana Atrocious ni nak dapatkan kuasa-kuasa dia. Dan kenapa skip Kenapa skip episod tu? Episod tu skip sebab bajet. Lepas tu dengan team tiba-tiba tak ada. Lepas tu dengan ambil watak lain pun semua macam busy semua. Dan itulah sebab bukan episod tu skip, malahan episod tu macam tak buat langsung. Bukanlah macam dah buat tapi gagal tak post. Memang tak buat langsung. Sebab lepas tu kan terus skip ke episod 6 atau 7 macam tu. Lepas tu Atrocious datang apa semua. Atrocious datang, lepas tu ada watak Essentials lah. Ayah kepada Dishes apa semua. Episod yang ke-6 ni, episod yang 7 ni yang baru ada muncul kau kan, watak sebagai One-Shoes. Muncul watak Afif ni. Afif ni bukanlah villain sebenarnya. Afif ni anti-hero. Watak anti-hero sebenarnya. Yang villainnya, ada lagi villain yang aku tak tahu nak ambil villain watak siapa tu. Mesti korang ingat yang tujuh tu Afif jadi villain. Afif bukan villain. Sebab cara Atrocious tu bukan villain. dalam perwatakan aku yang tu, dia nampak macam aku ni dia villain bagi penjahat. Gelak pun dah gelak apa semua. Dan itu yang aku ada buat filem, nak buat filem Perang Ultra, One-Shoes The Untold Story tu. Sebab itulah mengisahkan macam apa pengalaman Afif ni sebenarnya. Siapa Afif ni? Siapa One-Shoes ni lah. Lepas tu kan ada ada satu episod ni yang kita orang buat, lepas tu gagal tau. Episod 8 lah kan, yang ada engkau ada anak, lepas tu anak kau mati apa semua tu, yang bunuh anak aku. Itulah dah start macam ada sedikit plot twist. Lepas tu Atrocious tu cakap atuk lah apa semua. Kalau nak tahulah kan, ni cerita spoiler lah biar semua tahu perjalanan cerita lah. Atrocious ni cucu kepada Alcesius. Jadi nampak tak macam kan selalu kan macam
macam apa anak dengan ayah kan, tapi ini cucu. Biasa kan orang macam nak balas dendam sebab kematian ayahnya lah. Tapi ni sebab cucu, pasal cucu. Aku nak buat lain daripada yang lain pasal cucu tau. Banyak filem yang aku nak buat sebenarnya. Filem pasal hantu. Filem pasal yang terbaru ni aku nak buat. Filem pasal sekolah, pasal bully. Macam high council tu, pasal tu. Tapi sekolah swasta. Kan selalu ada kan high council kan pasal asrama, tapi aku nak buat kisah pasal swasta. Dia bully lah. Macam high council lah, macam manifesto semua tu lah. Itu memang nak tak nak kena minta kebenaran dengan pengetua lah kan. Kalau kau nak pakai sekolah memang pengetua lah. Melainkan kau buat cerita tu tapi tak boleh. Itu kira luar lah. Jadi maknanya kau banyak idea lah. Kau dah ada banyak idea yang kau nak buat short film. Cuma tak tahu bila kau akan buat. InsyaAllah lepas habis je sekolah ke, lepas habis belajar ke, terus lah. Kita tahu kan masa depan macam mana. Jadi macam-macam universe ni sebenarnya saya nak buat. Macam Perang Ultra season 1. Pasal Perang Ultra season 1 ni pasal masih season 1 ni masih lagi mengenal watak tau. Macam kan sekarang season 1 dah kenal watak sebagai One-Shers lah, Delicious semua. Season 1 ni masih kenal watak. Season 2 ni dah kisahkan pasal pengembaraan lah sekarang cerita. Season 3 ni mengisahkan pasal Atrocious lah ni pasal Delicious dengan Atrocious ni lah. Sebab Atrocious ni watak yang misteri. Benda tu pun kita tak reveal lagi kan? Yang mengisahkan tentang ni Atrocious yang Perang Ultra yang One-Shers ni. Itu tajuk yang paling yang aku nak buat yang mesti orang tu tunggu tu. Yang kau jadi watak utama. Watak utama sebab kau nak ketengahkan cerita pasal macam mana One-Shers tu lah. Macam mana One-Shers tu dia datang universe ni masa ni. Dia nak balas dendam dekat ni lah apa. Engkau akan jadi hero dekat dalam video tu. Dekat dalam cerita tu lah. Menarik. Itu macam One-Shers ni macam mengisahkan apa. Cerita One-Shers ni mengisahkan latar belakang ni lah. Engkau lah. Yang engkau ada anak, lepas tu anak kau mati, dibunuh oleh siapa, tapi kau salah faham apa semua. InsyaAllah juga dalam cerita tu ada watak. Kau ambil lah mana-mana kawan kau yang nak jadi ambil watak. Aish. Siapa yang boleh jadi ambil watak macam bila katakan sahabat lah kan. Sahabat macam dalam cerita tu sahabat karib dengan kau. Ada kawan. Aku tak tahulah boleh ke tak
boleh ke tak dia.